Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh bakal-bakal jemaah haji Malaysia. Perkara penting, ramai yang kata kenapa perlu duduk Aziziyah? Kan jauh, kita datang bukan selalu, baik duduk dekat dengan Mekah, dengan Kaabah. Sebenarnya ramai yang tidak jelas. Kenapa kita ambil di Aziziyah? Pertama, sebab kita berada berdekatan dengan tempat melontar. Dan kita bukan sepenuhnya di Aziziyah. Lebih kurang dalam 2 minggu, kita mudah untuk membuat simulasi haji. Orang yang duduk kat Mekah, mereka tidak berpeluang pergi berlatih melontar dulu, tengok kawasan tempat melontar sebelum hari melontar yang sebenar, iaitu hari tasyrik. Ramai yang pada hari kejadian nak melontar, ada kesilapan, kesalahan, tak tahu mana dia melontar jamrat ula, astagfirullah. Itu pertama. Yang kedua adalah di Aziziyah kita dapat buat intensif bimbingan haji. Kalau di Mekah kita tak berpeluang, khususnya hotel-hotel 5 bintang, tak boleh buat kelas bersemuka, kena buat online. Jadi kami di Aziziyah fokus beribadah, kita dapat buat amalan-amalan harian di samping fokus kepada bimbingan-bimbingan haji secara khusus. Bab hukum hakam, bab fiqh wanita. Begitu juga kita fokuskan tentang amalan-amalan seharian kita seperti zikir, bacaan solat, membetulkan ibadah solat kita secara khusus di Aziziyah. Yang ketiga, jangan bimbang. Walaupun kita berada di Aziziyah, kita masih berada di tanah haram Mekah. Ikut jumhur para ulama, hatta dalam muzakarah haji kebangsaan di negara kita Malaysia memutuskan solat di keseluruhan tanah haram pahalanya 100,000 pahala. Ini juga mengikut pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Jadi tetap sama kita mendapat 100,000 pahala. Yang keempat, apabila kita duduk di Aziziyah ni, kita dekat dengan tempat melontar. Apabila pada hari kejadian, iaitulah pada hari tasyrik, kita tidak perlu berulang-alik ke tempat perkemahan Mina. Sebab Mina ni jaraknya pergi balik cecah 8 ke 10 km. Kaki bang, lutut menggeletar. Jadi kita dekat dan kita boleh, besoknya kita boleh masuk untuk bermabit dan kemudian kita melontar seperti biasa. Dan terakhir, ini yang paling penting, apabila kita berada di Aziziyah, kita juga dapat peluang untuk melakukan ziarah-ziarah. Termasuklah kita akan ke Kak Kia, iaitulah pasar Kak Kia tidak jauh, dan memberi peluang kepada para jemaah khususnya wanita untuk shopping, insyaAllah. Baik, terus kerjakan bersama kami dengan Mim Travel and Tours Senang Berhad.